Aha, kubah. Bolehlah sembahyang. Air tak siap lagi rupanya. Kubah dah siap. Aduh, esok je lah aku duha macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf tuan. Saya dengar tadi tuan cakap tak siap lagi. Betul lah tak siap lagi ni. Ya, sebenarnya dia dalam proses pembinaan. Masjid kami ni ada bangunan tambahan sebab kita perlukan infak orang awam untuk siapkan dengan cepat dan sempurna, insya-Allah. Oh, macam tu. Saya baru nak duha tadi. Allah. Kalau tak boleh dah saya solat Sayang tak siap lagi. Ini kalau dah siap nanti dia besar ni. Orang kampung mesti banyak dapat manfaat ni kan. Tapi dia ada cerita sebenarnya. Cerita apa? Saya nak bawa tuan lu masuk boleh tak? Masuk tengok sendiri. Tapi nak masuk ni saya nak bagi baju dan juga topi keselamatan. Sebab yang tu pun bagus juga, selamat tu. Itu selamat dunia akhirat yang pakai tu. Yang ni untuk keselamatan dalam kawasan pembinaan. Silakan. Betul lah. Betul. Jom kita masuk sama-sama. Boleh. InsyaAllah. Mari saya pegang. Okey. Jom. Inilah dia tuan. Masjid Al-Ihsan, Mukim Kampung Belanga, Kuala Kerai, Kelantan. Dan ialah kita perlukan dana sejumlah RM3.309 juta untuk menyiapkan bangunan tambahan ini. Sebab lepas selesai dan siap semuanya, insya-Allah bukan hanya tempat ibadat, kita boleh buat tempat aktiviti untuk orang muda-mudi, bahkan orang kampung sendiri dapat manfaatkan tempat ini. Alhamdulillah. Macam mana saya nak infak Ustaz? Ya, untuk tuan dan puan-puan di luar sana yang nak menyumbang dan nak berinfak, boleh masukkan ke akaun tabung pembinaan bangunan Masjid Al-Ihsan di nombor akaun yang tertera dan juga boleh imbas QR yang tersedia. Paling penting, kita nak membina rumah Allah sama-sama, ikhlas membina, bukan sekadar memberi. InsyaAllah masjid ini akan siap dengan sumbangan orang ramai. Allah tak pandang besar ataupun kecil nilai, tapi ikhlasnya hati. Walaupun RM5 sekalipun kita beri, tapi pahalanya ibarat berjuta-juta. InsyaAllah.